Okey, kita dah settle mandi-mandi. Ada mandi. Sekarang kita nak gerak balik ke Sungai Buaya. Afeza VTM. Saya bocor. Batu. Apa nama sembok ni? Korang boleh tahu sini Apa tu? Ali River Campsite. Boleh tahu. Masuk itu. Jumpa Mr. Pisu. Oh, cantik lepas tu. Hujan. Kita main hujan. Balik main hujan. Wow. Oh. Kenderaan yang laju. Naik. Nanti kepala air nanti. Let's go. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Okey, jom. Mau hujan lebat. Alhamdulillah kita dapat kedai dekat Rasa. Terima kasih abang kerana berhajat besar untuk menolong kami dengan saya bocor. Dia ini baru boleh pepah. Ini boleh baik ke? Kata ya. Dalam simbol sudah pecah. Okey. Dia keluar dari tepi. Okey, tayar kita pun dah keluar dawai. Kita tukar tube saja, tayar tak ada stok. Balik ni kita tukar tayar motos. Aduh. Mana dawai? Oh, dawai. Kata je baru. Saya kubur sudah mau tukar ni. Oh, kau mau tukar. Boleh pakai ni kalau Bos sudah call. Nampaknya kita tidak berjaya menukar tube. Tube kita dah meletup ke babur. Sebab tayar dia dah keluar dawai. So terpaksa kita on the road jugalah tayar bocor-bocor ni. Okey. Jom balik. Okey. Sekarang kita bawa Aveda. Tayar belakang Aveda bocor. Lepas tu rim lock tak ada. Rim dia berjalan, tayar tak jalan. Pulang kat situ. Ya tol lah. Alamak. Oh, tak apa. Kita teruskan perjalanan kita. Wow. Aveda VTM 250 on aksi. Oh. Alhamdulillah, Gabi dah selamat sampai ke rumah. Baru lepas basuh motor. Sampai tadi Aveda bocor. Memang Gabi dah tinggal kat workshop member Gabi dekat SKC, Uncle Asun. Lepas tu on the way balik tu tayar motor YZ ni pula bocor. So Aiman dah buka.
So kita tengah tunggu tiup. Nanti lepas lepas maghrib insyaAllah kita baru tukar. Yang lain tak ada masalah. Kita lepas cuci lah, bersih. So kalau untuk enduro gabit saja sah. Pakailah mousse. Tak pakai angin, dia pakai sponge je. Harga memang mahal, tapi fun macam ni nampak. Pakai mousse, tak ada angin, balik steady. Pakai tube 100 lebih. Paling murah pun tadi Aveta kena 6 berapa ringgit, pun bocor balik. Tak tahu lah tayar dia keluar apa tadi, benang apa semua yang pecah balik. So better pakai mousse macam ni depan belakang. Pakailah mousse. Okay, terima kasih kerana support and tengok YouTube channel Gabit. Jangan lupa doakan untuk mata Gabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.